أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah pada malam yang mulia ni, dan alhamdulillah pada malam ni kita dapat sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi muka surat 212. Ada kitab, ada buku tu muka surat 212. Jadi minggu lepas kita berhenti pada bicara berkenaan dengan serangan ke atas negara Yaman. Sebagaimana kita baca pada minggu lepas, Yaman ni pada zaman Nabi SAW berada di bawah kekuasaan kerajaan Parsi, kerajaan besar Parsi. Yaman ni, sebutan Yaman tu termasuk di dalam kekuasaan kerajaan Parsi. Ada gubernur dia di sana. Ada orang Parsi, orang Iran ni jadi ketua di negara Yaman. Yaman ni negara orang Arab, tapi orang Parsi jadi gubernur di sana disebabkan bawah kekuasaan kerajaan Parsi yang ada di Iran sekarang ni, litah laut bapak dia ni. Okey. Maka di akhir kita baca daripada minggu lepas, daripada zaman Nabi SAW, bila mana Nabi atas surat pada raja Parsi ajak Kisra ni masuk Islam, dia khonyok surat Nabi. Dipendekkan cerita, gubernur Parsi ni ada yang bernama Bazan ni, bila mana dia tengok mukjizat Nabi, betul hak Nabi kata raja Parsi tu kena bunuh, jatuh kerajaan dia, kena bunuh oleh anak jantan dia sendiri, maka Bazan ni terima Islam dia. Bazan terima Islam. Dan keluarga dia tu terima Islam belaka, pakai masuk Islam belaka. Ada gubernur Parsi yang berada di Yaman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana masa di akhir-akhir hidup Nabi ni ada orang yang mengaku jadi nabi di Yaman. Dia berlawan dengan Bazan. Bila mana Bazan meninggal dunia, ya Bazan ni dia meninggal dunia sebelum daripada Nabi wafat. Maka dilantiklah anak dia. Dia anak kepada Bazan, kita baca daripada minggu lepas. Okay. Anak dia nama Syazan dan juga nama Syahar. Syahar dengan Syazan ni mengganti ke posisi ayah dia jadi gubernur pemerintah di Yaman. Masa lepas daripada ayah yang meninggal dunia, Bazan meninggal dunia, ada orang nama Al-Ansi ni dia mengaku jadi nabi. Dia pergi bunuh pula anak kepada Bazan hak nama Syahar ni. Dia bunuh Syahar, dia colek isteri Syahar, Natu Bazan ni, dia colek, dia buat bini dia pula. Tu cerita dia. Dah. Jadi dan kita cerita juga pada akhir minggu lepas, kita cerita ada seorang ulama, orang alim, wali Allah, nama Abu Muslim Al-Khawlani. Dia lawan dengan Al-Ansi ni. Siapa Al-Ansi? Al-Aswad. Al-Ansi Al-Aswad. Al-Aswad ni bakar dia.
bakar dia tak luk. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim tak luk dibakar api. Menyebabkan pengikut Al-Aswad, bukan Al-Ansi, Al-Aswad. Pengikut Al-Aswad ni, we bagi cadangan pada ketua dia Al-Aswad, kita kena ambak orang lagu ni. Kalau tak, ramai orang pakai ikut dia. Maka dia pun bawa dia pergi ke Madinah. Di Madinah jumpa dengan Sayyidina Umar. Lepas siap maya di Masjid Nabawi, Umar tengok dia, Umar tanya, mu mari mana mu ni? Maka dia kata, aku mari daripada Yaman. Dengar cerita daripada Yaman. Umar kata, aku mesti dengar tak cerita orang Islam kena bakar oleh Nabi buat pelesu ni, tak luk api, lepas tu kena halal daripada Yaman. Maka dia kata, aku biasa dengar nama dia Abdullah bin Gafar, nama Abdullah bin Saud. Lepas tu dia cerita Abdullah bin Saud ni, Abu Muslim Al-Khawlani ni, dia cerita sekian panjang, macam dia tahu dah cerita ni detail. Umar pun tanya, mu sendiri kau tu hak mu cerita tu, dirimu sendiri kau? Anggalah kali yang akulah tu hak tak dibakar oleh api tak luk tu. Okay. Maka Sayyidina Umar bawa dia ni berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar peluk dia, dan Sayyidina Abu Bakar kata mujurnya, ya Allah, kamu memanjai kaum aku, siapa aku boleh tengok dalam kalangan umat Nabi SAW orang hak seperti mana Nabi Ibrahim dibakar oleh musuh dalam api, tidak luk, tak terbakar tu dah. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani, kita sambung muka surat 212 tu. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu ialah orang yang dikenali sangat kuat berpegang dengan agama dan berani menegakkan nyonya agama sehingga akhir hayat. Abu Muslim ni umur dia panjang sampai zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Dan tahun 40 Hijrah barulah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Pada satu hari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ni naik atas mimbar. Naik atas mimbar berucap, ya orang panggil pandai-pandai nak mengenakan cukai. Ada benda-benda yang buat tu yang menyebabkan rakyat dia tak puas hati. Tapi dia sebut atas mimbar. Dia nak buat cukai sekian. Abu Muslim Al-Khawlani hak terkenal dengan kuat menegakkan agama ni dengar ucapan daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, atas mimbar tu. Dia dengar ucapan daripada Sayyidina Muawiyah. Maka dia teguh lalu dah. Dia teguh di mimbar lalu dah. Dia kata lagu mana? Innahu laisa bimalik wa laisa bimali abika. Hei khalifah, hak mu nak buat cukai, mu nak buat sekian-sekian tu bukan kata mung, bukan kata pok mung. Ya wih lalu dah atas mimbar. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan atas mimbar. Bila mana Sayyidina Muawiyah cuba nak buat macam-macam terhadap harta ni, ada orang tak setuju ni, dia antara tak setuju dia Abu Muslim Al-Khawlani, kan. Dia kata hak mu nak guna harta tu bukan kata pok mung, bukan kata apa, bukan kata mung, bukan kata pok mung. Sayyidina Muawiyah tengah-tengah berucap tu, turun pada mimbar. Pergi ambil esmaya dia. Ambil esmaya, sudah ambil esmaya, baru pergi jumpa dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Maka Muawiyah kata, tak ada masa mu tegur aku atas mimbar tu, aku naik marah. Muka khalifah kena tegur rakyat biasa, marah lalu. Kalau orang tu kat naik angin lalu, marah kat orang lalu kalau orang tu. Bekeng pula tu. Jadi, bila mana dia mari marah, dia ambil esmaya. Bila mana ambil Ismail reda marah dia baru pergi jumpa dengan Abu Muslim Al-Khawlani hak tua dah masa tu. Maka dia kata, aku tak dimarah, time mu tegur atas mimbar aku marah. Maka aku ingat sabda Nabi, kalau marah falyatawadda, dia ambil Ismail. Aku pun ambil Ismail. Hilang marah aku, Sayyidina Muawiyah kata, lepas hilang marah aku mari jumpa mung, aku fikir betul hak mu tegur aku tadi. Tu debet Abu Muslim Al-Khawlani, kalau ada benda tak betul khalifah buat, dia tegur lalu dah. Dah. Dan dia meninggal pada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ialah orang yang dikenali sangat kuat berpegang dengan agama dan berani menegakkannya. Siapa dia rela dibakar dalam api dan Allah Ta'ala tunjuk karamah, tak bakar dia. Sehingga akhir hayat. Dia akhir hayat daripada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah wali Allah yang sebenarnya seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim."
Surah Yunus. Dan ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah, tiada ketakutan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Orang wali ni mereka tak takut. Selagi mana duduk atas benar, dia tak takut. Wali-wali Allah ni, kan? Dan mereka pula tidak akan berduka cita, tak sedih. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula senantiasa bertakwa. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Tiada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Ni wali-wali Allah, mereka tidak takut, tidak berduka cita. Kalau kita tengok penulis kitab ni, tamu-tamu ni musim nak mengundi ni, gapo kita kata ke dia? Allah huduhlah demo ni kata. Wak gambar kata macam-macam. Tapi dia ulama yang berjual, tak ira. Sebab wali-wali Allah ni, dia tidak takut pada apa-apa orang yang mencela dia. Ni kau kuat lah ni. Al-Aswad berjaya mempengaruhi beberapa kabilah dan mula untuk menyingkirkan pemerintah Islam dengan melancarkan serangan ke atas Sana'a. Sana'a lah ni ibu negara Yaman, iaitu sebelah utara Yaman. Sebuah kota yang terbesar di Yaman setelah pemimpinnya Syahar bin Bazan gugur syahid. Jadi anak kepada Bazan. Bazan tu meninggal zaman Nabi. Syahar ni anak dia pun dia meninggal zaman Nabi juga. Di akhir-akhir hidup Nabi ni, Aswad hak mengaku jadi Nabi di Yaman ni, dia pergi bunuh pula Syahar. Syahar anak kepada Bazan. Ayah dia Bazan tu pergi Medah pada zaman Nabi. Okay. Jadi Syahar ni mati syahid. Anak dia nama Syahar. Tinggal Syazan. Oh, pening malik nama. Dia pokok ni nama orang Iran berlaku. Dia bukan orang Yaman ni, bukan orang Arab, orang Iran berlaku. Orang Parsi. Selain itu, isteri Syahar yang bernama Azad turut ditawan. Lepas bunuh Syahar, Aswad gigak bini dia, bini Syahar ni. Okay. Ditawan, paksa nikah dengan dia. Dia ni murtad, ngaku jadi Nabi palsu. Okay. Turut ditawan dan adik-adik Syahar terpaksa berundur. Bazan dengan orang lain tu pakat berundur belaka. Rasulullah SAW yang berada dalam keuzuran. Nabi ni sakit nak wafat ni, okay, terpaksa keuzuran, mengutuskan surat kepada para pemimpin dan sahabat di Yaman agar membantu anak-anak Syazan dan anak-anak Syahar. Syazan dan juga Syahar, anak kepada Bazan. Syahar ni mati syahid dah, kena bunuh oleh Aswad ni. Dan di sana ada beberapa orang sahabat Nabi yang Nabi hantar ke sana di akhir usia Nabi. Antaranya dua orang, Sayyidina Muaz ibn Jabal dan juga Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Jadi wakil Nabi di sana, ajar agama kepada ni keluarga Parsi ni, Syazan dan dengan juga Bazan ni. Dengan Syahar ni. Keluarga Syahar dan Syazan itu berundur dari Sana'a dan mengumpulkan kekuatan daripada kabilah-kabilah yang masih beriman. Sama ada yang beriman secara terbuka maupun mereka yang bersembunyi. Mereka berhasil mengatur langkah bagi membunuh Al-Aswad dengan pertolongan Azad. Azad ni isteri kepada Syahar yang dibunuh mati syahid tu, dia pun terpaksa kahwin dengan Al-Aswad ni, hok ngaku jadi Nabi ni. Tapi walaupun dia terpaksa kahwin, dia ni tetap berimej dan dia merancang untuk bunuh Nabi palsu ni. Dia buat rancangan dengan panggil ipar dia tu untuk bunuh Al-Aswad ni, Nabi palsu ni. Okay. Isteri Syahar yang ditawan dan dikahwininya. Walaupun begitu, Azad, yang isteri Syahar ni tetap beriman dan mengambil kesempatan daripada perpecahan yang berlaku di antara Al-Aswad dan panglima perang dia, Qais bin Abd Yaghuth Al-Muradi. Al-Aswad Nabi palsu ni, dia ada panglima perang dia, nama Qais bin Aswad. Tiba-tiba balah warning, berlaku perpecahan. Akhirnya mereka berjaya membunuh Al-Aswad dan memancung kepalanya. Ketika azan subuh dilaungkan, orang ramai kebingungan kerana orang yang masih beriman atau pengikut Al-Aswad, termasuk pengawal-pengawalnya, belum mengetahui kematian pemimpin murtad tu. Malam tu dibunuh. Al-Aswad ni dibunuh dengan rancangan daripada isteri Syahar tadi, hok kena paksa kahwin tadi. Masa ni berlaku kes ni Nabi dia hidup lagi. Setelah kepala Al-Aswad dipamerkan kepada orang ramai, hak Nabi palsu ni dipamerkan kepala dia kena bunuh ni, pengikut Al-Aswad terus lari bertempiaran. Islam berjaya menguasai Sana'a semula tanpa tercetusnya peperangan. Berita kematian Al-Aswad itu dimaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengumumkannya kepada para sahabat dengan bersabda. Ni akhir hidup Nabi dah ni. Nabi kata lagu mana? Muka surat 214. Atal khabarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam
minas sama'il lailata allati qutila fiha al-'ansi liyubashshirana faqala qutila al-'ansi al-barihah qatalahu rajulun mubarakun min ahli baitin mubarakin qila waman qala Fairuz faza Fairuz. Nabi sebut dalam hadis, okay. Maka Nabi pun kata Nabi kata berita kematian Al-Aswad datang kepada Nabi SAW, okay. Dari langit pada malam terbunuhnya Al-Aswad. Baginda SAW menyampaikan berita gembira itu dengan sabdanya. Nabi kata, pada malam ini Al-Aswad telah terbunuh. Nabi palsu hak ada di Yaman tu, hak Nabi kata Nabi biasa mimpi. Nabi mimpi, tangan Nabi ni ada 2 gelemah. Nabi tak suka muka orang jatuh ni hari pakai gelemah. Maka Nabi tiup gelar tu. Nabi tiup lah, tercabut gelar tu. Nabi kata 2 gelemah ni akan ada Nabi palsu 2 orang. Seorang nama Musailamah Al-Kazzab berada di Riyadh tu, di Yamamah tu. Selagi hak ada di Yaman, Al-Aswad ni. Maka mati 2 kena bunuh. Musailamah dibunuh masa zaman Sayyidina Abu Bakar. Al-Aswad ni dibunuh masa Nabi hidup lagi, di akhir hidup Nabi, okay. Pada malam ini Al-Aswad telah terbunuh. Dia dibunuh oleh seorang lelaki yang diberkati dan berasal daripada keluarga yang penuh keberkatan. Iaitu keluarga daripada Iran, daripada Iran, Parsi. Para sahabat bertanya, siapakah orang itu ya Rasulullah, hak berkat tu? Maka sabda Rasulullah SAW, dialah Fairuz, telah berjaya Fairuz. Fairuz ni nama orang Yaman. Boleh ke apa kita ada nama Muhammad Fairuz. Muhammad bahasa Arab, Fairuz tu bahasa bukan orang Yaman, orang Iran, Parsi. Fairuz ni bahasa Parsi, orang Parsi. Muhammad Fairuz. Fairuz ni comel nama, Farsi, okay. Nabi kata dialah Fairuz, orang Parsi, telah berjaya Fairuz, okay. Maka Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu datang ke San'a. Dan Nabi pun hantar Sayyidina Muaz bin Jabal pergi ke San'a di akhir hidup Nabi. Dan mereka melantik Sayyidina Muaz bin Jabal ni menjadi amir, menjadi pemimpin ataupun pemerintah, gubernur di San'a tu. Akan tetapi selepas 3 hari Sayyidina Muaz duduk sana, Muaz meninggalkan San'a dan kembali ke Madinah setelah mendapat berita kewafatan Rasulullah SAW. Sayyidina Muaz pun Nabi ayat dah, okay. Nabi cerita tanya Nabi nak atas Sayyidina Muaz ni, tanya Nabi belum Nabi sakit ni. Nabi kata kepada Muaz, boleh jadi ni kita jumpa. Dan kalau mari pada ni muziarahlah kubur aku. Teriuk Sayyidina Muaz. Dan betul sungguh apa yang Nabi kata. Sayyidina Muaz duduk 3 hari di Yaman. Siapa berita kepada Sayyidina Muaz, ke Nabi wafat dah. Dia tak ada jumpa dengan Nabi. Yang ngelah kali jumpa sebelum Nabi nak atar dia tu. Maka dia balik mula ke Madinah, dia hanya boleh ziarah kubur Nabi SAW. Sayyidina Muaz ibnu Jabal. Dan Muaz bin Jabal ni di antara sahabat Nabi hak meninggal di Syam. Di Syria. Bila mana pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni dibuka negara Syria, antara pejuang yang membuka negara Syria ni, negara Syam ni adalah Sayyidina Muaz ibnu Jabal. Dibuka Syria pada zaman Sayyidina Umar. Dan gubernur yang menjadi pemerintah Syria, pemerintah Syam ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tiba-tiba pada tahun ke-18 Hijrah berlaku satu wabak ta'un. Ta'un Amwas nama dia. 30,000 orang Islam yang berada di Syam mati syahid disebabkan wabak ta'un. Termasuklah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, mati syahid dia. Lepas Sayyidina Abu Ubaidah mati syahid, orang Islam melantik Sayyidina Muaz ibnu Jabal jadi gubernur di Syam, jadi pemerintah di Syam. Pun mati juga disebabkan wabak ta'un tadi. Mati umur muda, 30 lebih umur dia mati. Sayyidina Muaz ibnu Jabal mati syahid ta'un Amwas. Ada syahidan mat'unan dia panggil. Mati syahid disebabkan wabak ta'un. Maka bila mana mati Sayyidina Muaz bin Jabal, meninggal dunia syahid dia, maka dilantik Sayyidina Amr bin al-As. Tak daripada Amr bin al-As dia pun kata, okay. Dia kata wabak ni seumpama kayu, seumpama api. Kita manusia ni seumpama waquduha, seumpama kayu api. Wabak ni seumpama api. Kita manusia ni seumpama kayu api. Lagi mana kita duduk di api tu, koh kuat, koh maru api tu, kok mana kita kena buai dulu kayu api, baru dia mampu selu-selu api tu. Maka dia pun buatlah yang kita panggilkan sebagai kuarantin. Hak orang kena wabak duduk bawah belakang, duduk kapung. Hak tak kena wabak naik di atas bukit belakang. Ya suku-suku. Pokoknya kita buat masa musim PKP dulu kan.
Covid-19. Awak lagu tu barulah hilang wabak, ada wabak di Syam pada masa tu. Hampir syahid disebabkan wabak tu 30,000 pada masa tu. Pada tahun ke-18 Hijrah, zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Termasuklah Sayyidina Mu'adh bin Jabal ni mati syahid dia disebabkan wabak ta'un amwah tadi. Dah. Okey. Maka dia balik tak ada jumpa Nabi lah. Balik pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adh Ibn Jabal. Kita duk baca zikir-zikir tu, zikir dia lah tu. Lepas mayat kan? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi hajar Sayyidina Mu'adh. Nabi tu tepuk belakang Sayyidina Mu'adh menak satu zikir ni. Amal doa zikir ni lepas pada semaya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku ni ingat padamu, dan tolonglah aku untuk aku ni bersyukur padamu, dan tolonglah aku untuk aku ni sentiasa taat padamu. Ni doa khusus Nabi ajar kepada Sayyidina Mu'adh Ibn Jabal. Tu cerita dia dah. Berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan murtadnya kabilah Arab telah menyebabkan pengikut Al-Aswad bersatu semula bagi membina kekuatan mereka. Dah. Aswad tu mati dah. Bila mana dengar Rasulullah wafat di kota Madinah, pengikutnya kumpul mula. Sebab Aswad kita sebut sana ni dia ada panglima perang dia. Aswad walaupun mati dah, panglima perang ni ada lagi. Dah. Maka dia himpun balik kan, bagi membina kekuatan mereka. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Fairuz ni, Fairuz hak bunuh Al-Aswad tadi tu, okay, menjadi pemerintah Yaman dengan membelakangi orang-orang yang pernah murtad kerana tidak yakin kepada kesetiaan mereka. Tindakan tersebut menyebabkan Qais, bekas panglima perang Al-Aswad ni, marah pada Sayyidina Abu Bakar, tak lantik jadi gubernur di Yaman, dan bertindak mengepalai kumpulan murtad dan membina kekuatan yang lebih besar. Qais melakukan penipuan bagi membunuh dua orang saudara, dua adik-beradik, iaitu dia bunuh Fairuz dan Dazawai. Qais ni dia buat satu makan malam. Dia ajak dua orang ni pergi. Dan dia ni ngaku dia Islam kebalik dah, dia tak murtad dah. Dia ajak Fairuz dan dia ajak adik dia nama Dazawai, dua beradik ni. Fairuz hak Nabi lantik jadi gubernur tadi. Okay. Dengan menjemput mereka makan bersama. Dazawai berjaya dibunuh. Qais buat tipu helah, dipanggil dua orang ni. Fairuz hak Nabi lantik jadi gubernur dan adik dia nama Dazawai. Okay. Panggil makan malam. Tiba-tiba tipu situ, tipu licik situ, muslihat di situ. Allah ni Israel tengah buat muslihat terhadap saudara kita di Lubnan. Dia Lubnan ni dia pelik sikit. Lubnan, negara Lubnan ni dia masyarakat terlalu majmuk. Dia tak ada majoriti minoriti di Lubnan. Dia campur belakang negara Lubnan. Sebab tu mereka ni terpaksa buat undang-undang. Presiden orang Islam, Perdana Menteri Kristian. Ada speaker parlimen Syiah. Timbalan Perdana Menteri dan juga gapo lagi nama istilah dia, golongan Sunni pula dicampur belakang. Sebab tu kalau kita tengok Presiden Perdana Menteri Lebanon tu hak kepala botok. Kepala botok cing tu dah. Kita ingat kau Islam, Kristian rupanya. Dia terpaksa buat lagu tu sebab Lebanon ni terlalu majmuk dia. Masyarakat dia ni capur-capur. Dan Hizbullah ni menguasai sebelah timur Lebanon dan juga menguasai sebelah selatan Lebanon. Hizbullah hak kuatnya. Hak lain tu capur-capur tengah tu. Okay. Maka kerajaan Lebanon, Presiden Perdana Menteri orang lain. Hizbullah ni ada kekuatan dia sendiri. Dipanggil negara dalam negara. Dan Presiden Lebanon ni, Perdana Menteri dia ni, hak Kristian tu telah buat perjanjian gencatan senjata dengan Zionis Israel. Suka Zionis. Buat dia mereka baru ni. Okay. Suka. Sebab apa? Sebab antara syarat perjanjian gencatan senjata ni, Israel akan bergundur daripada selatan Lebanon dengan syarat kerajaan Lebanon meluncurkan senjata Hizbullah. Sedap alik Israel. Israel lama dah nak menghancurkan Hizbullah. Tiba-tiba boleh jadi berlaku perang saudara pula sama-sama Lebanon. Sama-sama Hizbullah dengan orang Lebanon sendiri daripada panggil masyarakat lain di Lebanon dengan kerajaan Lebanon itu sendiri. Dan kerajaan Lebanon ni sudah dimandul ke kekuatan tentera mereka. Israel yang mereka tak uwi ke askar Lebanon ni lebih daripada Israel. Kereta kebal pun tak ada kereta perisai je pokok dia. Jangan lawai, jangan lebih pada negara haram Israel. Dan mereka dipaksa untuk meluncurkan senjata Hizbullah. Lah ni berlaku gencatan senjata. Dan Hizbullah tak terima benda ni. Ini liciknya Zionis Israel.
Dia nak menghancurkan Hizbullah yang berada di selatan Lebanon, di utara Zion, negara haram Israel itu. Ada dilicik mereka, ada tipu daya mereka. Okay. Maka Dazawah ni berjaya dibunuh. Adik kepada Fairuz ni berjaya dibunuh. Manakala Fairuz pula berjaya melepaskan diri dan bersembunyi di Bukit Khawlan, tempat berkumpul kaum keluarga dia. Fairuz selamat dia. Tak ada nak bunuh, tak ada dibunuh dia. Okay. Fairuz mengatur langkah untuk menentang kumpulan yang murtad itu dengan mengadakan hubungan dengan kabilah-kabilah yang tetap beriman. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima laporan secara terperinci berkenaan perancangan bagi menghapuskan pemimpin murtad yang ganas itu. Perkara itu memberikan keyakinan kepada Fairuz radhiyallahu anhu. Okay. Pada ketika yang sama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima kepulangan Sayyidina Usamah bin Zaid lepas daripada misi perang di Syam, di Syria tu, yang berjaya dalam misi mereka. Namun khalifah tidak bertindak segera menghantar tentera ke Yaman. Beliau berpendapat perlu ditumpukan serangan bagi menghapuskan Musailamah Al-Kazzab dan kabilah-kabilah lain yang lebih mengancam. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni tak atas lalu ke Yaman. You nak sesah hak Musailamah dulu. Sebab dalam banyak-banyak kumpulan murtad hak amal di sebenarnya tanah Arab zaman Sayyidina Abu Bakar ni, Musailamah hak besar sekali. Lepas tu ramah hak mati syahid tu dalam pergi lawan Musailamah Al-Kazzab ni. Maka Sayyidina Abu Bakar tumpu hak tu dulu. Dah. Justru langkah bagi menentang kumpulan murtad di Yaman diserahkan kepada Fairuz dan keluarganya. Khalifah mengutuskan surat kepada para sahabat dan kumpulan kabilah yang masih beriman hak dekat dengan Yaman tu agar membantu Fairuz dan keluarganya. Orang-orang yang beriman diberikan peluang untuk berdakwah dan memujuk mereka yang murtad kembali semula kepada Islam. Mereka itu diberikan peluang bertaubat seluah-luahnya. Selain itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar para sahabat daripada kabilah masing-masing supaya pulang berdakwah dan mengumpulkan kekuatan bagi menyerang kumpulan yang telah murtad. Strategi tersebut membuahkan hasil. Ramai yang balik mula pada Islam. Tetapi masih ramai lagi yang murtad serta bergabung dengan pemimpin yang berbahaya dan ganas tu. Qais bin Ghatud tu, bekas panglima Aswad tu. Okay. Keadaan itu akhirnya mendesak Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar bala tentera bantuan. Tengok Fairuz dengan keluarga tak boleh mampu juga nak lawan Qais besar ni, hak ganas ni. Maka ke mana pun Sayyidina Abu Bakar hantar bala tentera, bala bantuan. Okey. Tentera bantuan muka surat 216. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengarahkan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu untuk memerangi kumpulan murtad terbesar yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab di Yamamah. Kita baca dah baru ni. Sebelum daripada Khalid pergi ke Yamamah lawan Musailamah ni, Sayyidina Bakar hantar dulu Ikrimah. Ikrimah ni dia nak sangat pahala mati syahid ni. Ya tahu dia tunggu bantuan tentera lain, dia pakai serai dulu. Serai kalah undur kelik Lepas tu duduk tak lama Sayyidina Bakar hantar pula nama Syurahbil bin Hasanah. Dia pun pergi serai juga. Oh tak boleh lawan juga. Kelik undur pula. Dah sehinggalah Sayyidina Bakar terpaksa hantar Khalid Al-Walid untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab tu. Okey. Setelah mereka berdua gagal mengalahkan Musailamah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan misi itu kepada panglima tertinggi perang, iaitu Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Selesai menunaikan tugas bagi menghapuskan Musailamah Al-Kazzab, Ikrimah diarahkan supaya menebus kegagalannya dengan bersama dengan Huzaifah dan Arfajah menuju ke Mahrah. Mahrah ni Oman. Dia ada Riyadh ni atas tu, turun straight ke bawah tu negara Oman pula. Oman ni sepadan dengan Iran lah ni. Teluk Hormuz tu Oman lah. Okay. Di Mahrah, satu tempat dekat dengan Oman. Kemudian mereka menuju ke Hadramaut. Oman belah ni, belah timur ni, dia pun pergi menuju ke Hadramaut. Hadramaut ni selatan Yaman dah. Hadramaut tu. Okay. Dan terus mara ke Yaman. Yaman sini dengan mana Sana'a. Sana'a ni utara Yaman. Jadi dia pusing gini. Ikrimah ni daripada Riyadh pergi turun ke Mahrah Oman, pergi ke ni Hadramaut, lepas tu pergi ke utara Yaman di Sana'a. Oh, dia pusing gitu. Ikrimah bin Abi Jahal ni. Okay, saya nak bakal suruh buat lagu tu. Terus mara ke Yaman bersama dengan Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Muhajir bin Abi Umayyah ni pula berpusat di Mekah. Ada sahabat Nabi yang berpusat di Mekah. Ikrimah bersama pasukan tenteranya yang disertai oleh tentera daripada Oman dan lain-lain
berjaya menguasai Mahrah, ini dekat dengan Oman. Mereka berhasil memujuk salah seorang pemimpin murtad bernama Syakhrid, kan, bersama pengikutnya agar kembali semula kepada Islam. Sebaliknya, pemimpin murtad yang degil bernama Musyabbah yang merasa kuat dengan pengikutnya yang ramai dihapuskan. Akhirnya bala tentera yang murtad itu berjaya dikalahkan di Mahrah tu. Pada waktu yang sama, pimpinan Al-Muhajir bin Abi Umayyah bersama anggota tenteranya daripada Mekah dan Taif diarahkan supaya menyerang kumpulan murtad di Yaman. Mekah dengan Taif ini dekat dah dengan utara Yaman. Dia pun turun ke bawah. Serai panggil orang murtad yang berada di Yaman, di Sana'a tu. Tugas mereka ialah membantu Fairuz dan sahabat-sahabatnya. Pasukan tentera itu terdiri daripada para sahabat dalam kalangan Muhajirin dan Ansar yang berpengalaman berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok peta Sana'a ni, tepat Al-Aswad Qais murtad tadi, Fairuz ni duduk di Sana'a dah. Nak serai Qais ni hak murtad ni. Lepas tu mari bala tentera daripada Hadramaut ni, daripada Ikrimah ni, dia mari ke bawah. Dan Muhajir bin Abi Umayyah ni mari ke atas. Bermakna kena likung straight, keliling kena likung buat murtad ni di Sana'a. Kena likung mereka. Okey. Fairuz radhiyallahu anhu memulakan serangan dengan seluruh kekuatan tentera Islam yang dapat dikerahkan ke atas bala tentera Qais yang berada di Sana'a, ibu negara Yaman, bandar penting dan pusat bagi negara Yaman. Pakhla ni ada Sana'a. Maka berlakulah pertempuran yang sengit kerana mereka yang murtad itu tidak bersedia untuk menyerahkan diri. Tentera Islam berjaya mara melemahkan musuh apabila Qais, pemimpin yang murtad bersama pengikutnya, sudah tidak mampu bertahan. Tentera bantuan pimpinan Muhajir pula sapa daripada Mekah tu turun, tiba dan diikuti pula dengan kedatangan tentera Ikrimah hok mari pada bawah ni, berentasi Mahrah dan Hadramaut, kena likung. Lepas tu kalau kita tengok ni, kalau kita tengok sejarah peperangan Sayyidina Abu Bakar lawan tentera murtad ni, kalau kita kata orang Islam ni boleh bersatu molek, mata Israel tu, kecil ya Israel tu. Dah dilikung oleh negara-negara Islam. Daripada bawah negara Mesir, besar negara Mesir. Daripada tepi negara Jordan, negara Syria, negara Lebanon, keliling negara Islam saja. Tetapi perpecahan di kalangan umat Islam melemahkan umat Islam. Tengok di Malaysia sudah berapa butir parti Melayu. Pening kita tengok pengumuman calon tu, Allah nak pilih hak mana apa-apa ni. 4-5 penjuru sosok parti Melayu pecah habis. Lepas tu kita ambil langkah penyatuan ummah. Lepas tu kita kulit bapa. Dah wartawan tanya apa rahmat lama sasaran kita ingin menjadi pembangkang di Johor. Ini jawab tu panggil jawab ukur baju di badan sendiri. Tu jawab dia. Apa betul dah tu? Kita nak buat penyatuan ummah secara tidak langsung. Biarlah bila ditanya, Tok Guru kata kita nak Melayu Islam memimpin di sana. Ni orang panggil kita nak menzahirkan hak kita nak bawa penyatuan ummah. Kalau kita kata apa orang Arab tak boleh satu, kita kena tanya kita orang Melayu. Kita sendiri Melayu pun tak satu. Nak suruh orang Arab besar macam-macam kabilah bersatu. Kita Melayu, rumpun Melayu pun tak bersatu. Tubik macam-macam parti pun ada tubik-tubik. Lepas tu kita ke mana pun kena penyatuan ummah. Lepas tu strategi training kita tak tanya tempat-tempat lain, kita wi kepada Melayu Islam. Hak meniasakan Melayu Islam ikut parti gapo bang. Dia nak Melayu Islam. Tu penyatuan ummah, nak kepada perpaduan. Dan Tok Guru sangat-sangat menitik beratkan penyatuan ummah. Di Malaysia pun Tok Guru usaha untuk menyatukan orang Melayu Islam. Di peringkat antara bangsa pun Tok Guru cuba menyatukan di antara masalah-masalah mazhab ni. Lo ni duk perang Sunni Syiah, siapa perang berlaku perang saudara ratus-ratus ribu mati, ki apa? Ki terjebak dengan masalah Sunni Syiah. Allah, sama-sama Islam tu, sama-sama ahlul kiblah. Waktu nak kepada penyatuan ummah. Tok Guru usaha sangat-sangat. Di Malaysia dia usaha, di peringkat antara bangsa pun dia usaha sangat-sangat untuk menyatukan ahlul kiblah ni supaya bersatu di atas satu panji Islam. Ahlul kiblah dia panggil. Apa tu kita tengok strategi tu, kita nampak dah. Bisa strategi Tok Guru. Dia panggil strategi tidak tomok. Kalau kita kira apa tanah sebelah, tanah belakang. Dah kita nak kepada penyatuan ummah. Ada penyatuan ummah tu sangat penting. Penyatuan Melayu Islam tu sangat penting zaman ni. Sebab kita berpecah sangat dah. Gulawe tak pecah mana. Orang bukan Islam tak pecah mana bapak dia. Sebutir dua parti gitu je.
Kita ni banyak lajak pasti. Dah nak kepada penyatuan ummah. Dan kalau kita tengok sini ni pun, gerakan murtad dikalahkan bila mana tentera Islam daripada pelbagai kabilah bersatu, likung, kepung. Ada orang kafir, orang murtad ni. Dah. Okey. Pergi lagi. Akhirnya Qais dan bala tenteranya dapat dikalahkan. Qais berjaya ditawan. Kena ingat Qais ni. Dia kena ingat dia ni. Bersama seorang ketua kabilah yang besar dan berpengaruh bernama Amr bin Ma'di Karib. Ada. Kedua-dua orang pemimpin itu dihantar ke Madinah. Lepas kena ingat di Sana'a di Yaman ni, tentera Islam bawa pergi ke Madinah jumpa dengan Khalifah Abu Bakar. Dalam keadaan diikat tangan mereka, lalu mereka dibawa menghadap Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah berkata kepada Qais, "Ya Qais, qatalta ibadallah wattakhadhtal murtaddin walijatan min dunil mu'minin." Wahai Qais, kamu telah membunuh hamba-hamba Allah yang beriman. Siapa dia bunuh? Dia bunuh antaranya hak tadi tu, hak nama Dazawai. Dan kamu menjadikan orang-orang yang murtad bersama kamu dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apa mundut sekali dengan orang murtad, mu tinggal kau beriman. Qais menafikan bahawa dia membunuh Dazawai. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata pula kepada Amr bin Ma'di Karib, ama tukhzi, ni Abang Mak kena berbagi. Ada bagi sini. Ama tukhzi annaka kulla yawmin mahzumun aw ma'surun law nasarta hadha ad-din la rafa'aka Allahu. Tu bagi dia. Ama tukhzi annaka kulla yawmin mahzumun aw ma'surun law nasarta hadha ad-din la rafa'aka Allahu. Tu bagi dia memang bagi dalam kitab ni tak ada bagi. Okey. Nabi pun tanya kepada Amr bin Ma'di Karib, murtad juga ni, adakah engkau tidak berasa malu, hei Amr, setiap hari menerima kekalahan yang bertalu-talu? Mu ni kalah sama perang, mu tak malu ke? Sekiranya kamu terus bersama agama ini, agama Islam ni, nescaya Allah akan mengangkat derajat kamu. Apa nak murtadnya, mu pemimpin dah kan? Maka Amr menjawab, Amr murtad tadi jawab daripada Khalifah Abu Bakar, la jarama la af'alanna wa lan a'uda. La jarama la af'alanna wa lan a'uda. Dia pengaku. Amr ni mengaku, aku mengaku bersalah wahai khalifah. Aku datang semula, ini menjadi Islam balik. Aku masuk Islam balik. Dan aku berjanji tidak akan kembali lagi kepada kekufuran. Jadi dua orang ni, hak nama Qais dan juga Amr Ma'di Karib, hak asal pemimpin murtad bawa bala tentera nak lawan Sayyidina Abu Bakar ni, ngelah sekali ditawan, kena igak, dan mereka pun mengaku kesalahan mereka. Mereka masuk Islam balik. Dah kembali kepada agama Islam balik. Maka Sayyidina Abu Bakar pun melepaskan mereka. Dan sebab Islam hari ni bukan nak bunuh orang, mari untuk menyelamatkan orang dengan Islam. Dan menyelamatkan orang dengan Islam. Maka habislah serangan terhadap Sana'a, terhadap utara Yaman. Dan di sana ada lagi kumpulan hak berada di sebelah selatan Yaman. Selatan Yaman lah ni, iaitu Hadramaut, dan juga serangan terhadap Kindah. Ada beberapa lagi. Sikit lagi kita sambung. Serangan ke atas Hadramaut dan juga Kindah. Lah ni Hadramaut ni para habaib di sana. Ada pemerah keturunan Nabi SAW daripada para habaib. Ada habib-habib ni berada di Hadramaut, di Darul Mustafa. Ada baru ni kita pergi. Tengoklah kalau ada masa kita pergilah. Kita pergi majlis ijazah sanad antarabangsa, As-Sanadul Yamani. Sanad Yamani ni ulama daripada Darul Mustafa, daripada Hadramaut, Dr. Umar, nama dia Dr. Umar. Dia mari rupanya orang Yaman ni, para habaib ni dia ada sanad hadis ni banyak bapak dia rupanya. Dan baru ni Qiyah dia buat di Qiyah tu Dewan Johor tu, dia buat majlis bacaan dan syarahan terhadap hadis sulasiyat. Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan juga Ad-Darimi. Ada hadis-hadis sulasiyat yang sanad tu mari daripada ulama Yaman. Ya Sahih Bukhari ni, ada Sahih Bukhari, Imam Bukhari ni dia ngapa 200,000 hadis. 100,000 hadis sahih, 100,000 hadis yang tak sampai darjat sahih. Tapi dia masuk ke dalam Sahih Bukhari dia tu, kita kalau siapa dia ada rumah ada Sahih Bukhari tu,
Dia hanya memasukkan 7,000 lebih je hadis. Dia saring-saring, semoga ketat syarat dia. Sebab tu lepas pada Al-Quranul Karim, dah kitab yang paling sahih lepas pada Quran, hadis Sahih Bukhari. Dia jaga gitu semua tu. Orang panggil syarat-syarat disiplin dia, KPI dia nak masuk hadis dia ni, memang dia jaga sungguh-sungguh. Sehingga disebut Imam Bukhari ni dia ada 400 lebih tok guru dia. Dia jumpa 400 lebih tok guru dia untuk ambil hadis ni, Imam Bukhari. Asal daripada kota Bukhara. Lah ni masuk dalam negara Uzbekistan. Bila mana kita sebut Imam Bukhari, jangan ingat dia ni orang Arab. Dia ni orang Uzbekistan. Saya putih ni, saya Uzbek. Dan kubur dia ada di Bukhara lah ni. Ada masjid Bukhari, ada kubur dia di Bukhara, tempat kelahiran dia. Daripada 100,000 hadis sahih tu, ikut saringan dia ni 7,000 lebih saja dia memasuk ke dalam kitab Sahih Bukhari. Daripada 7,000 lebih Sahih Bukhari, hadis-hadis Sahih Bukhari ni hanya ada 22 hadis sahaja yang mana daripada Imam Bukhari nak pergi kepada Nabi 3 orang tok guru je. Maknanya Imam Bukhari yang dia dengar hadis ni pada tok guru dia. Tok guru dia seorang dengar hadis daripada tok guru dia 2 orang. Dan tok guru dia dengar hadis daripada tok guru dia 3 orang. Siapa ke Nabi dah duduk? Maknanya sangat tinggi. Hanya ada 22 hadis sahaja dari 7,000 lebih tu, hanya ada 22 hadis saja yang dia panggil Sulasiyah Imam Bukhari. Yang mana sanak dia dekat sangat dengan Nabi. Sedangkan Imam Bukhari ni jauh dengan Nabi. Maknanya dia jumpa orang panggil dia ambil sanak dengan 3 orang tok guru sampai ke Nabi. Imam Bukhari ni jauh. Kalau kita tengok dari sanak ulama-ulama kan, Rasulullah ada anak murid nama Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ada anak murid nama Imam Nafi'. Imam Nafi' ada anak murid nama Imam Malik. Imam Malik ada anak murid nama Imam kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada anak murid nama Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ada anak murid nama Imam Bukhari. Jauh tu nak siapa ke Nabi. Tapi ada 22 hadis, dia tu 3 tu guru ya. Siapa ke Nabi lalu? Dia panggil dalam Sahih Bukhari 7,000 lebih hadis ni, dia ada 22 hadis yang paling tinggi sanak nak siapa ke Nabi. Tali tu guru tu paling rapat dengan Nabi, ada 22 hadis. Dan baru ni kita pergi ambil sanak dia dengan Dr. Umar daripada Hadran, daripada Yaman. Kita dengar syarah hadis dia tu, dia tak tengok surat apa. Dia bawa buku dia. Dia tak tengok buku pun. Dia boleh baca sanak hadis daripada dia ke tok guru dia, siapa pada Imam Bukhari. 13-14 lapis. Ingat suti-suti nama kita ni besok orang Arab ni. Besok ulama. Ulama-ulama daripada zaman ni sangat-sangat alim. Dalam bidang hadis pun mereka sangat-sangat alim. Tengah besok sangat ni kalau setahun ni. Ingat ni, otak mereka ingat. Sebab Allah Nabi SAW sendiri pun mendoakan keberkatan kepada Yaman. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah berkatilah bagi kami, bagi Yaman kami. Berkat doa Nabi ni ramai ulama keluar daripada negara Yaman. Dan Nabi berdoa juga Allahumma barik lana fi Syamina. Berkatilah bagi kami, bagi Syam. Dan ulama-ulama daripada negara Syam, Syria, Jordan, Palestin pun sangat-sangat ramai. Terutama daripada negara Syria. Ramai sangat-sangat ulama daripada sana. Berkat daripada doa Nabi SAW. Itu kita sebut sikit berkenaan dengan negara Yaman. Okay. InsyaAllah minggu depan kita sambung pula serangan ke atas Hadramaut dan juga Kindah. Dua tempat ni semua berada di sebelah selatan Yaman dua-dua. Dia dekat Hadramaut dengan Kindah ni, dia berjiran, dekat je. Dan insya-Allah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.